Okey, so sekarang ni kita nak buat kedut tau. Yang ni leher dia nampak tak besar. So kita nak jahit kedut, lepas tu kita tarik dia sikit nah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Satu tapak je. Satu tapak. Lepas tu kita buka lah mata tiga. Mata tiga. Okey. Lepas tu kita jalan. Tak tahu lah yang siapa yang minta ni nak tengok ada ke tak malam ni. Okey, pelan-pelan, pelan-pelan. Sampai kat tanda tu, tarik, bagi dia panjang sikit. Yang ni kaedah ni selalu dah kita guna. Ni untuk leher, okey. Kita nak bagi dia kemas, nak bagi dia senang tarik. Lepas tu kita buat 2 kali lah. Yang ni pun satu tapak daripada mata jahitan tadi. So ni kalau kita nak buat cara ni. Kalau cara kita nak lipat-lipat pun boleh. Tapi cara ni untuk newbie lebih mudah lah. Sebab apa tahu? Sebab kita boleh tarik setakat mana yang kita nak. Macam tu. Okey. Sampai kat situ. Tak payah pemati. Kalau pemati lagi tak boleh nak tarik. Okey, baik. Sula ni tarik dia sikit saja tau. Sikit saja. Ambil kapak Ustaz, adik. Okey, yang ni dia punya. Kita nak tarik, bagi dia sepadan sampai kat situ je. Okey. Sula ni kita kepit Ustaz. Ambil yang ni. Yang bahagian mana leher dia. Tarik pula. Ni. So yang kita buat kedut tadi tu kan. So kita buat macam ni. Sula ni dia kan macam ni. Nak bagi perempuan nampak lebih jelas. Dia kan terlebih tu kan. So kita nak bagi dia cukup-cukup je. Okay. Pegang hak belah atas. Kadang-kadang orang buat dah follow dah. Tapi cikgu buat tarik tak boleh. Dia terlupa. Dia kena ambil belah atas. Hak belah dalam simpan. Hak ni pun sama. Hak belah dalam simpan. Ambil belah atas je. Kalau nak buat kedut banyak, dia kena bagi lebih depan ni banyak sikit. Okey. So yang ni kita letak tang tu. Ni ambil benang, dua-dua ni benang ni luak. Tahu? Okey. So yang ni kita letak dekat dia punya pola. Macam tu. So yang ni lebih. Kalau kita tarik banyak, dia kecil pula. Macam tu je. Okey, lepas tu kita tarik. Ni dia nama dia kedut manis-manis. Kedut manis-manis. Manis ya. Dia tak banyak. Okey. Kalau nak buat atas, buat bawah sama. Okey. Lepas tu kita tak balik. Sama tak lagi? Sama tak lagi ni? Yang ni. Pi. Nampak tak? Dia terlari banyak, buka balik sikit. Lagu tu. So cerita dia lagu tu. Kalau kata nak bagi kecil sikit, tak apa. So leher dia tu terkecil lah sikit. Tu macam tu. Ni dia duduk tang ni. Ni. Okey. Nampak tak tu? Okey. Kalau nak bagi dia sama besar, bagi dia sama besar dengan kawan tu. Okey. Lepas tu kita buka lah tengok. Jadi ke tak? Leher ni kedut-kedut manja tu. Tu jadi. Tu. Okey. So bentuk dia macam tu. Pi kot tu. Keliling. Okey dah? Okey.